Guys, ada seller hantar perfume untuk aku cuba. Perfume 5 star. Perfume ni adalah perfume lelaki jenis EDT. Jom kita tengok apa dekat dalam. Kotak dia serius premium guys. So jom kita tengok. Oh, dia guys. Korang tengok lah ni. Kotak dia seriously premium. Okay, so jom kita keluarkan benda ni. Oh, agak berat lah guys. 100 ml. Okay, sebelum korang tanya perfume ni ada alkohol ke tak, perfume ni ada alkohol. So guys, sebelum korang nak beli, korang kaji dulu pendapat ulama yang mana korang nak ambil tentang alkohol ni. Sebab ulama berbeza pendapat tentang keharusan memakai perfume beralkohol. Tapi pada zaman sekarang ni, banyak perfume menggunakan alkohol jenis sintetik yang mana ia difatwakan sebagai tak najis. Apapun, do your own research. Jom kita test. Bagi aku, bau dia wangi dan dia lembut je, dia tak adalah bau kuat sangat tau. Bau dia ni menyegarkan, dia ada banyak jenis buah, ada guna rempah dan ada juga guna bunga ros dan beberapa bahan yang lain yang aku tak kenal. So far bagi aku, bau wangi dia ni bau yang sedap, bau yang lembut. Dia rasa macam bau yang kita selalu jumpa kat masjid, yang bila kita bau tu dia rasa macam menenangkan. Untuk perfume ni, korang tahulah EDT dia tak adalah tahan lama sangat macam EDP. Tapi kalau nak tengok dari segi harga dia tu murah guys. So spray je lah banyak-banyak kan. Dan disebabkan dia menggunakan alkohol, so dia jenis vaporizer yang mana dia bau dia keluar daripada badan kita. So guys, kalau korang nak cuba perfume ni, korang klik je dekat beg kuning di bawah.